Cerlang sebuah kisah, Nona menghimpunkan perjalanan rasa, warisan dan kreativiti yang berdiri pada kekuatan tersendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amira Rosli. Hidup bergerak dalam mantra yang berubah, meninggalkan jejak pada setiap perjalanan. Terima kasih kepada Convivencia Cafe dan Istek IIUM atas penggambaran lokasi Nona hari ini. Dari dapur tradisi, lahir galur rasa berasaskan keaslian dan ketekunan, membawa resam yang unik dan tersendiri dalam resepi Nona kali ini. Sepanjang pesisiran pantai, terbentang pelbagai khazanah laut yang menjadi sumber rezeki masyarakat setempat sejak turun-temurun. Jika di pantai timur, kehidupan bercengkerang ini lebih dikenali sebagai Ibu Remis, namun berbeza pula panggilannya di negeri Perak. Di sini ia lebih mesra dikenali sebagai Yat-Yat. Yat-Yat merupakan sejenis hidupan laut bercengkerang yang banyak ditemui di kawasan pesisiran pantai, khususnya ketika air surut. Walaupun saiznya kecil, keunikan dan keenakan isinya menjadikan Yat-Yat antara hasil laut yang sentiasa mendapat permintaan dalam kalangan masyarakat tempatan. Di sebalik hasil laut ini, terhampar kisah kegigihan anak tempatan yang cekal mempertahan warisan pencarian Yat-Yat sebagai satu sumber ekonomi dan identiti komuniti setempat. Pertama kali makan Yat-Yat ni. So rasa dia macam mana? Okey. Dia rasa macam Rasanya pun cukup sama. Ada manis, ada kalau yang ini dengan yang ni dia lebih manis yang ini lagi. Saya lebih minat yang goreng kunyit ni ya. Goreng kunyit ni dia rangup. Dia isinya pun bila kita makan dia kenyal masuk perut, kita boleh telan lagi lah. Dia rangup dan sedap manis. Dia sedap manis. Lebih kurang kita makan macam udang jugalah. Sambal ni dia lebih pedas sikit. Ya betul. Saya pertama kali rasa Yat-Yat sebabnya tengok dekat dalam sosial media banyak sangat orang post-post pasal Yat-Yat ni. Diorang kata sedap. Jadi saya datang sendiri dari KL nak try rasa Yat-Yat ni macam mana. Jadi rasa dia macam udang ataupun baby crab lah, tapi lebih pada udang lah. Antara 3 menu ni saya lebih suka dengan goreng tepung ni lah. Dia lebih rangup, crunchy macam tu. Antara 2 buttermilk dengan starter egg ni bagi saya okey juga, cuma makin lama kita rasa muak lah sikit untuk makan dia banyak, macam makan kuantiti yang banyak lah. Tapi lagi saya lebih prefer dengan goreng tepung ni lah. Di sebalik rutin harian yang mencabar, golongan pengusaha dan pencari Yat-Yat ini membuktikan bahawa hasil laut tempatan masih mampu menjana pulangan yang bermakna melalui ketekunan dan iltizam yang tidak pernah luntur. Pada masa yang sama, usaha mereka terus menyemarakkan warisan masyarakat pesisir pantai yang diwarisi sejak generasi terdahulu. Langgam hari ini bergerak lebih berani, peribadi dan hidup dengan kasut custom yang mencerminkan karakter serta identiti si pemakai. Saksikan Lensa Gaya.
Hari bahagia sememangnya menjadi impian setiap pasangan yang bakal mendirikan rumah tangga. Selain busana dan pelamin yang memukau, pemilihan kasut turut memainkan peranan penting bagi melengkapkan penampilan pada hari istimewa. Menariknya, kini semakin ramai bakal pengantin memilih kasut perkahwinan yang direka khas mengikut cita rasa mereka sendiri hasil sentuhan kreatif anak tempatan. So basically, ia merupakan kasut tumit tinggi. Okay, the basic one kenapa saya build this business adalah because of the demand dan juga problems yang saya dapat waktu kita assist klien. Iaitu pada awalnya saya bekerja sebagai butik assistant dekat butik abang saya, dan kita selalu nampak yang klien tak ada kasut ataupun klien kena cari masa lagi untuk pergi dekat tempat lain. So I rasa okey, itu adalah problems yang I boleh solve. So kita cuba untuk dapatkan kasut, kita cuba dapatkan production, kita cuba design sendiri, and then maka terhasillah Hill Sunspin, and daripada sikit stok sampailah dah sebanyak ini. Saya punya pengalaman dalam industri bridal lebih kurang kalau sampai tahun ini daripada tahun 2016 sehingga ke tahun 2026 dah genap 10 tahun lah. Jadinya influence dalam diri saya tu untuk bidang perkahwinan tu, and then kita nak mencantikkan orang lain, and then nak bagi the best untuk klien kita, dah sebati dalam diri saya tau. And itu poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, saya rasa pesaing jenama saya tak banyak dalam bidang kasut tumit tinggi yang berfokuskan kepada wedding attire, yang berfokuskan kepada perkahwinan. So, saya rasa itu peluang yang terbaik untuk diri saya dan juga tim untuk tubuhkan jenama ini dan kembangkan jenama ini lagi. So, itulah antara sebab kenapa saya memilih kasut tumit tinggi yang berfokuskan ataupun berkonsepkan wedding nak dibandingkan dengan casual ataupun office wear. Konsep yang pertama yang klien selalu minta adalah, dia masuk-masuk, problem yang betul-betul dia nak kena solvekan, apa warna kasut yang match dengan baju saya. Itu konsep yang pertama. So kami sebagai staff lah, kita sebagai staff ataupun orang yang assist dia, kita akan carikanlah collection kasut yang sesuai dengan baju dia. Kat situ memerlukan kepada kepakaran dan juga pengalaman yang cukup untuk bantu klien. So antaranya adalah kasut full lace, yang betul-betul menjadi niche ataupun fokus produk daripada Hill Sunspin, iaitu kasut lace. Kasut lace tu which is kalau kita nak compare to another shop ataupun another brands yang dalam Malaysia, dia punya wave tu tak besar. Wave tu sangat kecil. Mungkin ada tapi dekat luar negara, produk daripada luar negara. So Hill Sunspin ini menjadi salah satu jenama yang mudah akses untuk rakyat Malaysia ataupun pengantin-pengantin yang berada di dalam Malaysia untuk dapatkan kasut daripada jenama kita. So I boleh kata antara produk yang menjadi rebutan ramai adalah kasut lace daripada Hill Sunspin. Saya tahu daripada first saya scroll in social media, and then dekat IG, dekat TikTok, di social media lah. Lepas tu tengok dia punya live, and then ada juga kenalan saya pun pernah buat kasut kat sini.